I think dia rasa macam disokong oleh certain group of people. That is very interesting point. You want approval. Mu hidup ni nak suruh orang kata mu hebat, mu bagus, mu kaya, keputusan mu buat tu betul. What kind of life that you living in? So that means you are weak. Mu nak suruh orang bersetuju dengan mu walaupun mu salah. And this is the society now. Masyarakat sekarang. Benda yang salah tu adalah benda yang betul. Benda yang betul ni adalah benda yang awkward. Kalau buat tu dia jadi satu perkara yang you are not normal. You tak trending. You tak orang kata sama dengan kami. So this is the weird part that we have to face in our life, the face, satu fasa yang di mana kita terpaksa hadaplah benda ni. Tapi if you have knowledge, mu ada ilmu, mu ada pengetahuan, mu ada pengalaman, and mu ada salah satu nikmat paling besar anugerah Tuhan untuk manusia adalah kefahaman. When you understand things, bila mu faham satu perkara tu salah ataupun betul, then mu akan jadi satu minoriti punya kategori dalam masyarakat di mana mu tak buat benda yang orang lain buat. This podcast is brought to you by Terasur, your digital marketing company.